Buy now pay later (BNPL) atau beli sekarang bayar kemudian merupakan satu kaedah pembayaran jangka pendek yang semakin mendapat tempat di hati pengguna masa kini. Ia mewujudkan cara yang fleksibel untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan yang diingin dengan kadar segera sambil membenarkan kos pembelian tersebut dibuat secara berperingkat dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Kebiasaannya, jika bayaran dibuat mengikut jadual, tiada sebarang faedah tambahan dikenakan dan ia menjadikan pilihan yang menarik untuk pengurusan aliran tunai dan pembelian segera. Ini mengisahkan tentang seorang pelajar yang rajin dan disayang guru tetapi sering dipulau oleh rakan sekelasnya akibat daripada faktor kewangan yang dihadapinya oleh keluarganya. Kalaulah aku... Ya, tak dapat tu. Korang satu sekolah kan? Korang baru apa Dia nak tanya boleh tak? Korang ke siapa Kau siapa yang baju dia? Oh, kita satu kos kan? Kenal tak? Tak kenal tu. Orang ke satu kos kot. Asal saya dah kenal kamu tiga ni. Satu kelas tadi ya? Kan lah. Tengoklah baju kau. Tak Kau bayar rambut. Oh. Sedikit. Rambut kau tu aduh. Sikit mata lah. Tak mandi seminggu. Ya tu. Okay, tak apa kalau macam tu. Okay. Kalaulah aku ada duit, boleh beli baju macam ni. Mesti dia orang dah tak pandang rendah kat aku lagi kan? Dengan Dija ke? Weh, aku dekat sini. Tengok aku beg baru. Datang dari mana? Tadi jalan-jalan. Banyak duit. Yes ke? Kan. Sekarang tak bayar. Beg baru lagi ke ni? Ya. Guna tu. BNPL. BNPL. Macam pernah dengar lah. Apa benda tu? Buy now, pay later. Oh, yang boleh bayar dulu, bayar nanti, beli sekarang? Ya. Oh, dapat dulu lah kiranya. Ya. Lah, beli macam tu, beli. Mudah lah. Lepas tu dah back kos ganti-ganti. Ya, itulah rahsia dia. Oh. Ada faedah ke? Faedah? Dia ada faedah. Kena bayar tepat masa. Kalau tak tepat masa, tanggunglah. Faedah dia kalau naik setiap bulan tu mahal lah. Mahal. Itulah kena bayar masa. Kalau macam nak beli guna tu, pandai-pandai. Berjimat juga. Bahaya juga lah kat kamu tu. Itulah, kena beringat juga kalau beli. Okay. Dah lah, nak gerak dulu. Bye. Okay, bye. Setelah terdengar perbualan orang awam tentang penggunaan buy now pay later, Haikal telah memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya dengan mengaplikasikan buy now pay later dalam kehidupannya.
guys, aku ada beli phone baru ni. Phone iPhone. iPhone. Mewahnya hidup dia ni. Tapi macam mustahil je boleh kaya tiba-tiba. Mesti ada guna jalan belakang ni. Sekejap, by the way, aku rasa aku ada hadiah untuk korang. Ni buku ni, korang ambil seorang satu. Aku belanja. Ni famous kot. Ya, ambil. Kau memang kaya lah. Lepas tu kan, aku ada satu lagi phone lebih tapi aku tak pakai pun. Aku entah salah beli kot. Mana? Ambil lah. Weh korang, ni ada surat dari pensyarah. Pensyarah suruh bagi dekat Haikal, tapi aku cari Haikal tak jumpa. Alang-alang hampa sekelas dengan Haikal bagi kat dia. Apa ni? Pantas sama ni kita semua kan. Aku dah pelik dah, patutlah kali semacam je. Guna kata usaha rupanya. Punya cara yang Yes. Pasal nak bagi foil je tu rupanya banyak hutang. Tengoklah ni, beribu hutang dia. tak sangka kan. Nak agak kaya je sebenarnya. Nah Haikal, ada surat untuk kau. Surat apa? Ha? Tengoklah sendiri. Pokok Hello? Ha? Ada nak beli makanan kenapa? Apa yang awak dah buat ni? Apa awak dah buat sampai mak dengan ayah terima surat macam ni? Awak dapat tak surat tu? Cuba awak tengok surat tu dulu. Ha? Tengok surat? Sat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Woi, korang buat apa? Tuan, kenapa tangkap saya tuan? Kita buat salah. Ni apa benda dalam poket ni? Tubat tuan. Saya tak tahu, ni dadah. Tak tuan. Saya Saya akan laporkan pada polis. Akibat daripada perbuatan yang melanggar undang-undang dan disiplin universiti, Haikal akhirnya dikenakan tindakan tegas. Dia telah dibuang dari universiti dan masa depannya musnah sekelip mata. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya membuat keputusan kewangan secara rasional dan berhemah agar tidak terjerumus dalam hutang yang membebankan. Pengajaran ini sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembentukan insan seimbang dari segi intelek, emosi dan nilai moral. Dalam konteks isu semasa, penggunaan BMPL yang tidak terkawal semakin meresahkan apabila golongan muda mula terlibat dengan hutang demi memenuhi gaya hidup yang tidak realistik. Justru itu, pendekatan hidup sederhana serta kesedaran terhadap tanggungjawab kewangan amat penting demi kestabilan diri dan masyarakat.